Hello guys, welcome to my channel. Guys, saya ada berita baik untuk korang bahawa channel ini akan mengadakan giveaway berjumlah RM250 untuk 5 orang pemenang. Tetapi giveaway hanya akan bermula sekiranya channel ini mencapai 10,000 subscribers. Jadi korang yang baru saja menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share ke rakan atau family korang. Terima kasih guys. Okey korang, hari ni saya nak kongsi aplikasi yang terbukti membayar ke dalam TNG bernama Badgirl. Macam biasa, masuk ke dalam aplikasi dah tu, isikan nama, tekan next, tekan finish. Selepas ni saya akan terus tunjuk cara bermain aplikasi ini dengan menekan tombol start. Kat bahagian ni ada pilihan gambar latar belakang, jadi korang pilih saja yang korang suka. Okey, kita dah pun bermula dan saya hanya akan bermain selama 20 minit sebagai contoh bagi korang yang baru sahaja menonton cara bermain aplikasi ini. Korang tunggu kejap je sebab saya akan tambah kelajuan video di bahagian ini. Korang sabar kejap ya, video saya bermain kumpul koin ni cuma akan mengambil masa 2 minit sahaja sebab macam yang saya kata tadi, saya tambahkan kelajuan pada bahagian pengumpulan koin ini. Korang tengok, saya dah pun kumpul $1 sen cuma dalam masa 5 minit. Bila mendekati 10 minit bermain dalam aplikasi ini, penghasilan mula perlahan, tapi masih berbaloi untuk dia pertahankan kerana semakin lama bermain, semakin banyak koin yang kita dapat kumpul. Yang penting korang rajin je mainkan aplikasi ini. Okey, korang sabar sikit je nak cecah 20 minit dan selepas saja saya bagi contoh bermain di dalam aplikasi ini. Saya akan tunjuk pula bukti pengeluaran dan pembayaran dari aplikasi Badgirl ke dalam TNG saya. Baiklah korang, kita dah pun masuk ke 20 minit di dalam pengumpulan koin dan saya mendapatkan sebanyak 0.02 sen dolar. Okey, selepas ni saya akan tunjuk pengeluaran duit ke TNG. Jom korang tengok saya buat pengeluaran duit dari aplikasi ini. Pergi ke menu withdraw dan tekan withdraw. Setelah itu pilih TNG. Tekan confirm, isikan nombor phone yang berdaftar pada TNG. Setelah itu masukkan nilai yang mahu dikeluarkan. Tekan verify. Tekan confirm. Baiklah, saya dah pun berjaya memproses pengeluaran duit sebanyak 1.06 sen dolar. Sekarang kita lihat tangkap layar dari aplikasi Badgirl dan di situ saya membuat withdraw pada tarikh 19 Jun sekitar jam 6.40 pagi senilai 1.06 sen dolar. Kita lihat pula pada aplikasi TNG, duit masuk pada hari yang sama, iaitu 19 Jun jam 4.57 petang sebanyak RM4.39. Dan kalau kita lihat pada tukaran mata wang nilai yang masuk ke dalam TNG, saya ada sedikit pengurangan disebabkan charge pengeluaran dari aplikasi tersebut. Korang, kita dah pun sampai di penghujung video. Kalau korang minat nak cuba aplikasi Badgirl ni, korang boleh muat turun melalui link yang saya sediakan pada kolom deskripsi di bawah. Terima kasih korang sebab sudi menonton. Jangan lupa subscribe tanda support korang pada channel ini. Bye, jumpa di video seterusnya.